Sayang, nak RM50 abang nak isi minyak kereta. Aik, semalam gaji kan? Abang tak sempat ambil duit tadi. Ayah, cikgu minta bayar duit. Saya seorang je belum bayar. Tengah mak, ayah tengah sibuk ni. Esok mama bagi. Abang, sewa rumah, bil air dan bil api bulan lepas dah tertunggak. Awak bayarlah dulu, nanti abang gantilah. Hari ni aku belanja, order je apa korang nak. Hello mak, saya dah transfer tu RM300. Nanti mak belilah periuk mak nak semalam. Sayang, bayar dulu. Tadi Aziz pinjam cash saya. Ada je lah alasan abang. Nah, guna kad ni. Nanti abang ganti balik lah, jangan risau. Abang, saya dah tak tahan lah dengan perangai abang. Apa benda awak ni? Tiba-tiba nak marah. Abang penat ni tau, membebel je. Semua benda dalam rumah ni saya je bayar. Abang selalu minta duit saya. Apa function abang? Semana pergi gaji abang? Saya dan anak-anak tanggungjawab abang. Abang boleh selamba belanja office beli barang tak penting untuk mak abang. Tapi bila dengan saya, semua guna duit saya. Bising lah, dengan suami pun berkira awak kan kerja. Bayarlah juga. Abang tak pernah bayar balik pun. Mama, kami tak nak mama sedih. Ayah kedai dulu lagi. Kami happy kalau mama dapat tinggalkan ayah. Tapi mak tak nak anak-anak hidup tanpa seorang ayah. Jangan risau pasal kami. Kami tahu dalam hal ni ayah yang tak guna.